TDM Plantation Sendirian Berhad melantik Terengganu Dredging Sendirian Berhad sebagai kontraktor bagi projek perintis pemulihan ladang kelapa sawit di Kemaman dengan nilai kontrak RM7.65 juta. Makluman kepada Bursa Malaysia menyatakan ia adalah transaksi pihak berkaitan melibatkan kepentingan Menteri Besar Terengganu Incorporated sebagai pemegang saham utama serta YBM Tengku Seri Bijaya Raja sebagai pengarah berkepentingan. Tapak projek kini mengalami pertumbuhan sawit terbantut dengan purata hanya 81 pokok sehektar selain akses terjejas akibat runtuhan teres dan jalan ladang. Tanpa campur tangan pembetulan, kawasan terjejas dijangka semakin sukar diakses, berisiko diserang perosak dan menurunkan nilai aset TDM. Projek ini menjadi langkah penting dalam memastikan kelestarian ladang sawit syarikat.